Hai korang, doktor Mu sini. Ada satu soalan ni, dia cakap, doktor, saya nak pregnant untuk kali yang ketiga, tetapi saya ada masalah sebelum ni 2 kali mengandung, dua-dua tak jadi. Maksudnya kandungan tu kosong, ada kantong tapi kosong kan. So kali ketiga ni sangat risau. Bila kita mengandung, kandungan tak jadi, kita macam stres, kita trauma, takut jadi benda yang sama, nak hadapi situasi keguguran tu lagi, emosi kita kacau kan. Jangan risau. InsyaAllah doktor Mu boleh bantu awak. Cara dia adalah untuk kita bantu supaya next pregnancy ni, supaya kandungan kita jadi, kan ada kantung dan juga ada janin, ada baby dalam tu dan ada degupan jantung. So awak boleh ikhtiar, ni doktor mula bagi doktor Mu, awak boleh ikhtiar untuk isteri dengan suami. Untuk isteri awak ambil siap-siap sebelum 3 bulan sebelum mengandung, awak ambil susu protili Mama Tubi. So kita nak betulkan zat dalam badan, nak bantu stabilkan hormon. Dan juga yang untuk suami tu susu protili Papa Tubi, nak bantu suami kita pun boleh menghasilkan sel yang terbaik lah. So apabila sel isteri dan sel suami ini bergabung, dua-dua ni baik, dan insyaAllah janin tu jadi dengan elok lah. So buat awak yang macam tu, dapatkan susu sekarang ni. Sekarang ada promo, InsyaAllah sedap. Next dalam tempoh 3 bulan ni, kita cuba untuk dekat. Semoga lepas ni baby awak sihat dan sempurna. Amin.